وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita sambung semula pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 114. Yang keenam, sifat wahdaniyah. Artinya Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa. Wahdaniyah ataupun keesaan berarti menafikan berbilang-bilangnya, yakni dalam bahasa Arab dipanggil ta'addud ataupun kam. Bagi zat, sifat-sifat mahupun perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tiada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla pada zatnya, sifat-sifatnya mahupun pada perbuatan-perbuatannya. Maksudnya tiada zat yang sama dengan zat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tiada sifat sama dengan sifat-sifatnya. Begitu juga tiada yang mampu melakukan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di sifat yang seterusnya, kalau ikut susunan sifat 20, dia yang ke-6. Kalau ikut susunan kategori sifat salbiah, yang ke-5 lah. Dan ini sifat salbiah yang ke-5, ni yang terakhir. Selepas ini akan masuk bersifat ma'ani. Jadi sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni daripada perkataan wahdah. Wahdah ataupun biasa kalau kita dengar wahid lah. Bahasa Arab kalau dia membilang wahid, isnain, thalasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, bilangan. So wahid itu satu. Dan dalam Al-Quran pun kita biasa dengar wa ilahukum ilahu wahid. Dan ada satu lagi ahad. Qul huwallahu ahad. Dan hari ahad. So hari ahad hari pertama. Isnin hari kedua. Selasa hari ketiga. Asalnya daripada bahasa Arab. Jadi wahdah ini pun menunjukkan kepada makna satu. Kemudian ditambah alif dan nun
beserta dengan ya nisbah dan juga ta marbutah. Jadi daripada lafaz tadi dia jadi wahdan, ada penambahan alif nun. Kemudian ditambah lagi ya nisbah jadi wahdani tambah ta marbutah wahdaniyah. Jadi maksudnya segala sifat yang penisbahannya satu, esa. Menurut sebagian ulama ada perbezaan makna antara wahid dan ahad. Dan menurut sebagian ulama sama sajalah. Yang mengatakan ada beza ialah wahid itu adalah maknanya satu, tapi ahad itu maknanya esa. Jadi ada perbezaan antara satu dan esa menurut sebagian ulama. Contohnya kalau buah apple lah, sebiji buah apple, satu buah apple kan, boleh dibelah. Dibelah jadi separuh-separuh. Belah 4, seperempat. Belah 8, belah sebanyak mana yang boleh dibelah. Jadi satu boleh dibelah, tapi esa tak boleh dibelah. Jadi sebab tu ada ulama cuba membezakan, tetapi akan ada masalah lah. Maknanya kalau wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang boleh dibelah ke? Kan? Atau sebagian ulama mengatakan wahid ini menunjukkan kepada menafikan ta'addud, menafikan berbilang-bilang secara terpisah. Secara terpisah. Contohnya saya ada satu je kat dunia ni. Tidak ada yang duanya. Sebabnya dikatakan satu menafikan ada berbilang-bilang. Tapi kalau kipas ni misalnya kan, ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So dia tak satu, dia banyak. Dan esa pula, ahad atau esa ini menafikan tarakub. Tarakub tu cantuman-cantuman. Macam tadilah, saya walaupun satu tapi tercantum-cantum. Kepala, badan, tangan, kaki. Kemudian bahagian dalam lagi ada perut, paru-paru, buah pinggang, jantung, tulang, otot, urat. Cantuman-cantuman. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa bila dikatakan Allah itu wahid, maksudnya menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi bila dikatakan Allah itu ahad, menafikan Allah itu tercantum-cantum daripada juzuk-juzuk bahagian-bahagian. Menurut sebahagian ulama. Sebab tu nanti ada perbahasan. Bila masuk sifat wahdaniyah ni, dia akan masuk perbahasan kam muttasil dengan kam munfasil. Biasa kan belajar kan? Dan bab ni lah orang jadi pening. Masuk kam-kam ni dah pening lah. Apa benda kam-kam? Sebabnya kam muttasil atau kam munfasil ni istilah. Kam tu bilangan. Kam tu bilangan. Muttasil tu yang tercantum, munfasil tu yang terpisah. Jadi saya ni ada satu saja. So menafikan kam munfasil. Maksudnya menafikan berbilang-bilangnya saya yang terpisah dari zaman. Tidak ada orang lain yang saya. Yang orang kata pelanduk
pelanduk 7 serupa tu pun, itu bukan saya, tu lain lah. Tapi muka je lebih kurang serupa je. Tapi dia bukan saya, dia orang lain. Itu menafikan kam munfasil, bilangan yang terpisah. Tidak ada bilangan yang kedua, ketiga, keempat. Saya ni tak ada. Nafi. Saya satu. Saya wahid. Tapi saya tercantum-cantum. So tak boleh, dia tak menafikan kam muttasil. Tak boleh kata saya ni ternafi kam muttasil, tak boleh. Sebab saya memang tercantum-cantum. Boleh potong tangan, boleh potong kepala, boleh potong kaki, boleh potong kuku, potong rambut, potong semua potong lah. Misalnya kan, siden kaki cabut, atau kecil manis pun potong kaki. Itu maksudnya saya ni muttasil. Berapa banyak? Kira. Ikut pakai apa? Pakai atom, molekul. Jadi sampai bilion, trilion. Jadi wahid menafikan kam munfasil, ahad menafikan kam muttasil. Menurut sebagian ulama. Dan dia memang agak rumit dan mendalam lah kalau kita ingin mengaji secara mendalam. Tapi yang dituntut secara umum cukup dengan kita mengesakan Allah dengan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka pada kalimah la ilaha illallah itu hanya sekadar menafikan kam munfasil saja. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia tak bahas yang bahawa Allah itu sendiri adalah esa. Allah itu sendiri zat dia tidak tercantum-cantum. Itu tak dibahaslah dalam kalimah syahadah tersebut. Tapi bila kita mengaji sifat 20, dia akan bahas. Sebab bab menafikan kam munfasil ni saya rasanya semua orang Islam, semua orang yang bertauhid faham. Tapi bila masuk bab esa ahad ni yang menafikan kam muttasil ni, orang yang belajar sifat 20 pun kadang-kadang tak faham. Dia mudah aja maksudnya. Contoh aja saya tadi. Saya ni satu, tapi saya masih boleh dibelah-belah. Dibelah-belah, dibahagi-bahagikan, dipisah-pisahkan anggota-anggota. Buah apple yang satu boleh dibelah-belah. Masuk dalam blender tak tahu berapa banyak. Jadi boleh dibelah sampai banyak mana? Sampai bahagian yang paling kecil. Seluruh makhluk ini adalah cantuman-cantuman. Maka dia panggil jisim. Itulah jisim. Maka seluruh makhluk ini dia adalah jisim. Jisim ni adalah cantuman. Cantuman daripada jauhar. Kalau bahasa pondok dia panggil jauhar firid. Sebutan pondok lah. Ataupun biasanya kalau dia panggil jauharul fard. Atau bahasa sains dia panggil atom. Partikel paling kecil sekali dalam sains masa saya MRSM dulu dia panggil atom. Tapi sekarang ni dah masuk zaman nanoteknologi, quantum physics. Dia ada lagi kecil lagi, dia panggil quarks. Maksudnya quarks tu macam atom lah, mungkin lebih kecil daripada atom. Tidak boleh dipecah lagi. Dan kita tak nampak dengan mata. Kita tengok pakai mikroskop. So kalau dipecahkan atom ataupun quarks tu, dia dah tak jadi benda dah. Dia akan berubah jadi wave atau energy. Gelombang ataupun tenaga. Menurut teori lah. Jadi adakah Allah Ta'ala begitu kecil hingga tidak boleh dipisah-pisahkan? Mustahil. Bila kita kata Allah Ta'ala tu kan tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak tercantum-cantum, tidak boleh dipisahkan. Di seolah-olah Allah Ta'ala tu atom.
Seolah-olah lah. Tapi itu fahaman yang salah. Bukan kita maksudkan bila Allah itu esa satu, dia tidak tercantum-cantum berarti dia halus macam atom, macam quarks. Sebab itu makhluk. Ya Allah laisa kamitslihi syai'. So kita pun tak boleh nak faham lah macam mana Allah itu satu zat yang tidak tercantum-cantum. Tapi kita tidak disuruh memahami, membayangkan, kita disuruh meyakini, beriktikad. Sebab kalau Allah itu zatnya tercantum-cantum, maka Allah itu jisim. Jadi ada orang kata, Allah tercantum-cantum tapi bukan jisim. Bila dah kata tercantum-cantum, maknanya jisim. Apa itu jisim? Jisim sesuatu yang tercantum-cantum. Masalah ni memang penting sebab kita dengan Wahabi beza dia kat sini. Ataupun yang lebih luas lagi dipanggil mujassimah, musyabbihah lah. Bagi dia Allah bercantum-cantum, apa masalahnya? Allah tu zat yang tercantum-cantum, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kita dalam Sifat Uluhiyah kita nafi. Zat Allah esa tidak tercantum-cantum. Tapi bukan makna Allah tu halus macam atom, macam quarks. Kan? Okay, kalaulah sesuatu itu tercantum-cantum, so dia akan ada sifat apa? Sesuatu itu kalau tercantum, maka dia akan ada sifat apa? Dia akan ada saiz, betul? Betul tak? Dia akan ada saiz. Semakin banyak cantuman, semakin besar. Kalau atom tu kuat, kita tak nampak. Kita ambillah benda yang nampak. Pasir yang halus itu, kita ambil sebutir-sebutir. Kita cantumkan pasir, 2 pasir, 3 pasir, 10 pasir, 100 pasir, 1000 pasir, 1,000,000 pasir, lagi banyak lagi besar. Betul tak? So bila dia semakin besar saja, semakin berat. So dia akan ada saiz, dia akan ada berat, dan dia akan mengambil ruang lagi besar. Lagi besar saja, lagi besar ruang dia ambil. Itu sifat jisim. Itu sifat jisim. Jisim ni tercantum-cantum, ada saiz, ada ukuran, mengambil ruang, ada arah. Jisim ini dibandingkan dengan jisim ni. Meja ni dibandingkan dengan lampu. Meja di bawah lampu. Tapi meja di atas kapet. Pak jisim, ni semua jisim. Kita, manusia, binatang, segala makhluk, dia jisim. Dia ada saiz, dia ada ukuran. Jadi sebenarnya wahdaniyah pun ada kaitan dengan mukhalafah lil hawadis. Wahdaniyah pun ada kaitan dengan mukhalafah lil hawadis. Kerana hawadis semuanya jisim. Sebab tu Allah esa satu, unik. Dia unik. Dia bukan, dia wujud, zat yang wujud tapi tidak tercantum-cantum. Sebab tu kita tak boleh kata Allah ni ada saiz. Tak boleh kata Allah ni ada saiz, tak boleh kata Allah ni ada berat, tak boleh kata Allah ni ada bentuk, tak boleh kata Allah ni mengambil ruang. Mengambil ruang maksudnya bertempat. Sebab tu ahli sunnah kata Allah tu tidak bertempat. Yang bertempat itu jisim. Lazim. Cuba bagi tahu jisim yang tak ada tempat. Cuba kita satu jisim tak ada tempat. Ada? So bertempat, bermasa, berukuran, bersaiz, mengambil ruang. Itu semua sifat jisim. Allah unik, ahad, esa. Tak sama dengan itu. Mukhalafah lil hadis. Semuanya ada kaitan. Qidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyamuh binafsi, wadaniyah. Semua ni ada kaitan. Dia takkan bercanggah satu sama lain. Ini pemahaman yang dalam terhadap wahdaniyah lah. Kita mengaji mesti nak kena upgrade sikit kan. Takkan takut tu je. Sebelum ni kita ngaji Allah wahdaniyah, dia satu, tak ada Tuhan selain dia. Ya betul.
Tapi itu basic lah. Ni yang dalam. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala tu bercantum, maka boleh dipisah. Okey. Kalau Allah Ta'ala tu bercantum-cantum, sifat kudrahnya ada kat mana? Sifat ilmu Allah tu ada kat mana? Sifat iradah Allah tu ada kat mana? Cantuman yang mana? Ke semua tu ada kudrah? So banyak kudrah. Wahabi tak boleh terima ni. Apa salahnya Allah bercantum-cantum? Apa salahnya? Salah besar. Menafikan wahdaniyah. Memang orang tak terfikir, orang tak belajar sifat 20, dia takkan terfikir wahdaniyah tu selain daripada menafikan yang munfasil, yang terpisah, yang ini tiada Tuhan selain Allah, kita menafikan juga berbilang-bilangnya zat Allah yang tercantum-cantum. Tapi bukan bermakna Allah tu kecil halus. Bukan. Boleh? Itu makna di sebalik wahdaniyah. Itu baru cerita zat. Nanti dia akan masuk sifat pula. Wahdaniyah pada sifat dan wahdaniyah pada perbuatan, af'al. Sebab tu sifat 20 ni sangat dalam, sangat halus, sangat terperinci. Lengkap. Semua sifat-sifat Allah, kalau kita belajar sifat 20, selesai. Terangkan sampai, nak tengoklah, cuma kewajipannya pada tahap yang basic lah. Wajib tu pada tahap asas. Tapi kalau mendalam, lagi luaslah ilmu kita terhadap Allah. Baru kita tahu ya Allah ni sebenarnya macam mana. Lepas tu tak ada isunya nak menyamakan Allah dengan makhluk. Apa salahnya Allah bercantum-cantum? Salah besar. Mana boleh? Contoh. Saya kalau tak ada kepala boleh hidup tak? Tak hidup. Saya kalau tak ada tangan boleh bawa kereta tak? Saya kalau tak ada kaki boleh berjalan tak? Maknanya kita ni bergantung kepada anggota kita. Betul? Kita berhajat kepada tangan untuk bawa kerja. Kita berhajat kepada kaki untuk berjalan. Kita berhajat pada mata untuk melihat. Semua cantuman ni kita berhajat pada cantuman itu. Kalau hilang satu cantuman, jari hilang satu pun dah susah nak bawa kerja dah. Jadi adakah Allah Ta'ala berhajat kepada cantuman-cantuman tu? Sesuatu yang bercantum dia berhajat. Bila berhajat dia lemah. Allah Ta'ala maha kuasa. Mustahil Allah lemah. Allah qiyamuhu binafsih. Dia bermustahil, dia berhajat kepada anggota. Sebab tu kita tak boleh kata Allah tu bercantum-cantum. Yang lebih parah lagi, Allah ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Allah tu sendiri tercantum-cantum daripada badan, tangan, kepala. Itulah kita panggil mujassimah, musyabbihah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang tersirat di sebalik makna wahdaniyah. Nah, itu mukadimah je lah. Nanti dia akan perincikan lagi wahdaniyah pada sifat dan juga pada perbuatan. Okay. Kitab ni dia tak perinci sangat. Saya tambahlah insyaAllah. Dalil naqli bagi keesaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dalil yang dinukilkan daripada Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Menafikan kam munfasil pada zat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Kalau tengok kepada asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, surah Ikhlas ni. Baca dalam kitab-kitab tafsir. Satu hari ada musyrikin tanya kepada seorang sahabat,
Ya, Tuhan kau Allah tu buat daripada apa? Emas ke perak ke? Dia tak tahu jawab. Dia tak tahu nak jawab. Dan sebab kan Nabi menolak ketuhanan patung-patung berhala yang disusun keliling Kaabah tu kan. Tu kan buat daripada batu. Maksudnya mungkin Muhammad tak suka Tuhan-Tuhan kita orang sebab buat pada batu. So Tuhan kau Allah tu buat pada emas ke? Dia tanya. Dia pun panik. Dia pergi jumpa Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, ada orang musyrikin tu tanya, Allah tu buat daripada apa? Emas ke perak ke? Turun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah tu esa. So apa kaitan surah ini dengan soalan tadi? Dia tanyakan Allah buat berapa? Kalau Allah tu dibuat daripada emas, contohlah kita tengok satu patung yang batu kip tu emas lah, ke salut emas je, ke cat emas. Kalau emas betul kaya tu, lama dah hilang lah. Kalau satu patung dibuat daripada emas, maknanya dia bercantum-cantum tak? Cantum-cantum. Makin besar makin banyak cantuman betul. Makin kaya lah, makin bankrupt lah. Semua nak kena, pengikut mesti dah nak kena infak, sedekah, nak banner patung emas. Bukan senang nak dapat emas. Jadi bila Allah kata qul huwallahu ahad, Allah nak nafikan Allah ini dia bukan benda yang macam emas, perak dan segala jenis-jenis, dialah batu ke permata ke, yang mana semua tu adalah cantuman-cantuman. Semua tu adalah cantuman-cantuman benda. Allah bukan benda. Tu bagi tahu qul huwallahu ke tidak, takkanlah tak ada kaitan soalan dengan wahyu yang diturunkan sempena soalan tadi. Ataupun Allah boleh jawab, oh Allah dibuat pada bahan X. Korang semua tak tahu. Sebab bahan X tu Allah je. Makhluk tak ada diciptakan daripada X. Allah je diciptakan daripada bahan X. Kalau Allah bagi tahu nama bahan X tu pun kau bukan tahu pun, sebab kau bahan X kau tak nak tengok. Betul? Manusia kalau dia tak pernah tengok satu benda, dia tahu tak benda tu apa? Betul? Tahu tak batu yang berada di planet Pluto, batu jenis apa? Tak tahu sebab apa? Tak nak tengok. Siapa pun tak boleh claim kata, oh batu jenis ni, batu jenis tu. Dia pun tak nak tengok. Planet Pluto tak ada yang sampai lagi. Itu baru makhluk. Kalau Allah bagi tahu, oh zat Allah tu, aku, Tuhan Allah dibuat daripada bahan sekian-sekian, bahan X. Boleh juga Allah nak bagi tahu tak? Masalahnya? Tapi disebabkan Allah ni bukan benda, bukan dibuat daripada batu ke bahan ke apa ke. Allah kata, qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Dia bukan benda yang tercantum-cantum. Itu kaitan wahyu dengan soalan yang ditanya. Dia panggil asbabun nuzul, sebab turun ayat. Takkanlah orang tanya lain, Allah jawab lain. Mesti ada hubungan antara soalan dengan jawapan. Takkan Allah bodoh ke? Nauzubillah. Yalah sahabat tu, ya Rasulullah, ada orang musyrikin tanya Allah tu buat daripada apa, emas ke perak? Turun surah ni sebagai jawapan, qul huwallahu ahad. So ulama faham Allah nak bagi tahu Allah ni bukan benda yang dibuat emas ke perak ke apa ke. Allah ni ahad, esa. Dia bukan benda yang bercantum-cantum. Itu yang difahami oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tunggal dan menyukai bilangan yang ganjil. Sama-sama witrun, tapi witrun yang pertama itu dengan makna tunggal, witr yang kedua itu dengan makna ganjil. Faham
Nanti dia kata kalau Allah ganjil, 3 pun okey lah tu. 3 pun ganjil juga tak? Apa tu Kristian Allah tu 3, Tuhan 3, Trinity. So jangan, maksudnya witrun bahasa Arab ni kadang-kadang satu lafaz banyak mana. Satu lafaz banyak mana. Jangan maksudnya kita kalau bukan ahli di dalam memahami bahasa Arab, kita jangan memandai-mandai lah. Sebab tu diterjemah innallaha witrun. Allah itu witir. Oh, witir 3, 5, 7, 9 witir lah, ganjil lah. Witrun yang pertama ni maksudnya Allah itu tunggal, esa. Yuhibbul witra, dan disuka bilangan yang ganjil. Jangan Allah tu ganjil dan suka benda yang ganjil. Itu salah terjemahan. Baik, itu dalil Quran dan hadis yang menunjukkan Allah itu satu, esa, wahid, ahad. Okay. Dalil akli bagi keesaan Allah Azza wa Jalla. Dalil logik. Jika Tuhan itu berbilang-bilang atau lebih dari satu, pastilah alam ini binasa. Kerana tidak mungkin alam ini boleh terus wujud dan ditakbir oleh lebih daripada Tuhan yang sebanding antara kedua-duanya. Sedangkan kita dapati alam ini masih wujud dan penuh kesempurnaan, maka ia menunjukkan keesaan Tuhan. Ini pun perlu kepada penelitian yang mendalam. Apa kaitannya kalau Tuhan itu berbilang alam ini hancur? Alam ini binasa. Dan sebagian ulama menafsirkan bukan saja binasa, tidak wujud alam ini. Kalau Tuhan dua, tidak akan wujud alam ini. Tapi dia kerana Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia. Dan manusia ini bukan semua pandai-pandai. Semuanya sedang-sedang lah. Bukan bodoh lah, maksudnya sedang-sedang. Jadi Allah guna pendekatan yang mudah. Kalau kita nak kiaskan, kalau ada 2 Perdana Menteri kat Malaysia, apa jadi? Kalau ada 2 Perdana Menteri, bukan naib, bukan penimbalan. 2 Perdana Menteri di Malaysia serentak, apa jadi? Ganap Malaysia. Sudah dia. Maknanya tak pernah dalam sejarah satu negara ada 2 Perdana Menteri. Kalau ada, cuba sebutkan. Ataupun dalam satu jemaah semayang 2 imam. Boleh? Apa jadi? Bertarabur makmum. Imam 1, imam 2 semayang. Yang ni rukuk, ni tak rukuk lagi. Nak ikut imam mana? Tak jadi semayang. Jadi Allah gunakan pendekatan. Dalam Quran Allah sebut, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada Tuhan lain selain Allah di langit dan di bumi, la fasadata, pasti akan binasa langit dan bumi. Bahkan bukan binasa, tidak akan wujud. Tidak akan wujud. Itu penjelasannya lebih terperinci. 1 minit tinggal. Dia ada penjelasan yang lebih mendalam, dipanggil Burhanut Tamanu' dengan Burhanut Tawarud. Maksudnya kalau secara mudah, dalil Tuhan sepakat dan dalil Tuhan khilaf. Dalil Tuhan sepakat, dalil Tuhan khilaf. Kedua-duanya mustahil. Maknanya mustahil Tuhan itu sepakat dan mustahil kalau Tuhan itu khilaf. Dia ada penjelasan yang panjang, mungkin selepas azan lah. Maksudnya dibuat satu andaian. Daripada ayat Quran tadi, ulama keluarkan satu andaian. Allah katakan, lau kana, lau. Lau itu maksudnya kalau. Lau maksudnya kalau. Kalau ada Tuhan selain Allah. Tak kira 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke. Mana selain Allah tu ada Tuhan lain. Allah kata, la fasadata, pasti akan binasa. So maksud binasa di sini menunjukkan Tuhan tu akan bergaduh. Tak khilaf.
Jadi daripada ayat Quran ni keluar satu azan dah. Sambung lepas azan insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi daripada ayat Al-Quran tadi, Allah kata, lau kana fihima alihatun illallah la fasada. Kalaulah ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, maka pasti akan binasa. Jadi orang yang meneliti, memahami ayat ni, dia akan membawa kepada natijah kenapa alam ini binasa kalau ada dua Tuhan. Maksudnya Tuhan tak sepakat. Betul? Betul tak? Seorang nak macam ni, seorang nak macam ni. Jadi tak jadi? Hancur lah, binasa. Nah, dia akan lawan lah. Biasa kita tengok kan, kalau dua hero ke, satu penjahat, satu hero, seorang nak macam ni, seorang nak macam ni kan. Hanya bergaduh-bergaduh, binasa. Tuhan ni hebat kan. Takkanlah Tuhan ni, bila dia Tuhan, tu pun Tuhan juga. Tuhan tu nak buat ni, dia tak setuju. Dia biar. Ya, aku Tuhan ni. Dia mesti halang. Bila dia halang, yang tu pun Tuhan juga. Kau jangan halang aku Tuhan juga. Aku Tuhan juga, aku tak nak. Binasa, hancur. Jadi itu dia panggil burhanut tamanu', maksudnya kalau Tuhan itu berselisih. Macam yang tadi ya, kalau ada dua Perdana Menteri, hancur kan. Okey, sekarang ni ada orang cuba petikaikan. Apa salahnya Tuhan tu sepakat? Apa salahnya kalau Tuhan sepakat? Okey, dia sepakat, dia takkanlah binasa. Tak, kita kata sepakat pun mustahil. Kalau Tuhan sepakat pun mustahil. Tuhan sepakat dia panggil burhanut tawarud. Ini istilah dia panggil. Kalau burhanut tamanu ni Tuhan berselisih, bergaduh, akan binasa. Rasa kamu mudah faham kan? Tapi kalau Tuhan sepakat, apa masalah ni? Kat sini orang
tak dapat faham. Dia kata persoalannya Tuhan sepakat. Tuhan dua sepakat. Tak adalah binasa. Tak, kita kata mustahil. Mustahil Tuhan sepakat. Sebab nanti dalam sifat kudrah dia akan terangkan. Bila namanya Tuhan, dia mesti ada sifat kudrah. Kalau dia tak ada kudrah, dia bukan Tuhan. So Tuhan A ada kudrah, Tuhan B ada kudrah. Okey. Macam mana nak katakan Tuhan itu sepakat, sedangkan setiap makhluk itu dijadikan dengan kudrah Tuhan. Setiap makhluk dijadikan dengan kudrah Tuhan. Jadi kita ambil paling kecil sekali, kita ambil air. Air H2O. Biasa dengar kan? Nama saintifik bagi air H2O. Ada 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Okey, kalau Tuhan sepakat, dia kata Tuhan A cipta 2 hidrogen, Tuhan B cipta oksigen. So bercantum jadilah air. Kita tanya, Tuhan yang ciptakan hidrogen tadi, dia mampu tak cipta oksigen? Dan Tuhan B yang cipta oksigen, dia mampu tak cipta hidrogen? Mampu. Mampu, kenapa tak cipta? Kalau dia Tuhan, kudrah dia mesti mencipta. Kalau kudrah Tuhan A cipta 2 hidrogen, kudrah Tuhan B cipta oksigen, kita tanya dia, kenapa tak Tuhan A tadi cipta ketiga-tiga? Dia mampu tak cipta? Mampu. Apa yang kata, kenapa tak cipta? Nanti kan aku cipta kan, Tuhan B tak cipta pula. Maknanya dia terpaksa mengalah dengan Tuhan B, betul? Tuhan mengalah ke? Oh tak, hidrogen 2, 3. Satu hidrogen ni dua-dua Tuhan cipta serentak. Mustahil. Itu mustahil. Satu hidrogen, 2 kudrah Tuhan cipta, mustahil. Dia mesti salah satu. Dia tak mungkin. Kalau dua-dua Tuhan A, B cipta satu hidrogen, dia tak jadi satu, jadi 2. Dia akan jadi 2. So dia tak akan jadi H2O, dia akan jadi HOO. Dia akan jadi 4 hidrogen, 2 oksigen. Dia takkan boleh jadi 2 hidrogen, 1 oksigen. Sebab mana boleh 2 kuasa cipta jadi 1? 2 kuasa cipta jadi 2. Dalam istilah dia panggil mu'assirani bi asarin wahid muhalun. 2 yang memberi kesan menghasilkan 1 kesan mustahil. Tak mungkin 1 kesan itu dihasilkan oleh 2 yang memberi kesan, itu mustahil. Kalau Tuhan A cipta, dia akan jadi 1. Tuhan B cipta, dia akan jadi 2. Dia tak boleh dua-dua cipta tapi hasilnya 1. Mustahil. Mustahil. Sebab tu Tuhan sepakat itu mustahil. Sama ada kita kata yang Tuhan ni cipta hidrogen, yang ni cipta oksigen. Kita tanya boleh, yang cipta oksigen boleh tak cipta oksigen? Boleh. Kenapa tak cipta? Kalau dia boleh cipta, kenapa dia bagi kat Tuhan B cipta? Kenapa dia sini tak cipta? Yang Tuhan yang B tadi cipta oksigen, boleh tak cipta hidrogen? Bolehlah. Tuhan takkan tak boleh. Kalau tak boleh, bukan Tuhan lah. Habis tu kenapa dia bagi kat Tuhan A? So kan dia mampu. Dia kata nanti kan, kalau aku cipta, nanti dia marah ni. Akhirnya akan bawa kepada gaduh juga. Tak sepakat. Jadi kesemuanya mustahil. Tuhan sepakat pun mustahil, Tuhan berselisih lagilah mustahil. So sebab tu mustahil Tuhan tu 2 atau lebih. Tuhan mesti satu, ni dalil logik lah. Siapa boleh fikir, dia boleh fikir lah. Dia tak boleh kita kata benda yang satu dicipta oleh 2 kuasa Tuhan, mustahil. Itu tak ada orang yang berakal yang boleh terima. Kalau 2 kuasa daripada 2 Tuhan cipta, mesti jadi 2 benda. Macam mana boleh 2 orang cipta jadi 1? Yang ni cipta akan terhasil 1, yang ni cipta akan jadi 2 lah. Mana boleh? Yang ni cipta, kalau kita tak cipta separuh-separuh, maksudnya tetap juga benda tu separuh Tuhan lain, separuh Tuhan lain, 2 juga. Ini satu yang tak ada dikongsi langsung oleh Tuhan lain, mustahil. Mana boleh 2 kuasa cipta 1 yang tak ada, yang jadi 1 hasil dia 1, mustahil. Kalau separuh-separuh pun mustahil. Dia tetap 2, separuh. Itu dalil logik lah.
Tuhan tak mungkin dua. Tuhan mesti satu. Boleh sangat tu Nanti kita sambung lagi insya-Allah pertemuan yang seterusnya tentang wahdaniyah pada sifat dan afal. Panjang lagi. Wahdaniyah ni memang panjang. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan salah. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan dan kita tangguh dengan kepada majlis. Subhanallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.